Okey, kita sambung. Ini kita trik menggunakan indikator Abang ni macam-macam dia lah. Coding pun dia, programming pun dia, kan? AI pun dia, naked pun dia, indikator pun dia. Ada. Habis nak buat macam mana? Saya dah lama sangat dalam bidang trading ni. Sejak daripada tahun 2010. 2010 tu betul-betul saya evolve tau. Maknanya betul-betul belajar, betul-betul pergi belajar sana, pergi belajar sini. Lepas tu backtest. Jadi along the way tu dah berapa tahun? Sekarang dah 16 tahun kan. 16 tahun. Macam-macam lah yang saya dah belajar dan dah buat sebenarnya. Buat AA, buat EA, buat indicator. Lepas tu naked chart. Lepas tu ni. Jadi itulah. Bila banyak benda yang explore, saya faham satu perkara. Tak semua orang dia boleh apa yang kita boleh. Maknanya pada saya coding ataupun programming tu, nak buat EA tu kacang je. Pada saya sebelah mata je saya buat kan. Bang nak buat EA macam ni senang sangat ni. Pada dia dah merata tahu, pergi cari orang programmer yang nak suruh buat. Programmer tu kata tak boleh, programmer ni kata tak boleh. Ada ni kacang je. Sebab saya explore sungguh-sungguh lah. Yang kedua, saya explore sungguh-sungguh. Okay, tapi dari situ saya faham benda yang kita anggap mudah pada kita kan. Maknanya contoh pada saya lah, benda yang saya anggap mudah, dia tak semestinya mudah pada orang lain. Dia mungkin benda tu susah orang nak faham. And then apa yang senang pada orang lain tak mungkin senang pada saya. Kan kalau ada orang kata dia trade pakai cara tu, cara ni, woi senang je ni, boleh buat duit. Saya tak boleh nak pergi. Jadi kita faham dekat situ satu benda tu dia bukan sesuai untuk semua orang. Dia ada orang ni dia sesuai dengan A, orang ni dia sesuai dengan B. Itu yang saya sebut sebagai jiwa kan. Setiap orang dalam trading dia ada jiwa dia sendiri tau. Dia ada jiwa dia sendiri. Ada orang yang jenis dia excited dengan indikator. Ada orang dia jenis yang indikator dia serabut, dia tak boleh, dia nak kena naked. Ada orang dia jenis suka lukis garisan line tebal-tebal kan, sampai 10 inci tebal line SNR dia tu kan. Sebab kalau lagi tebal, ni ajaran kawan-kawan saya lah. Dia kata kau nak tahu SNR tu tembus ke tak tembus, senang je sebenarnya. Kau buat line tu tebal-tebal, kau letak line, lepas tu kau letak nombor 4 biar dia tebal, lepas tu kau lapis biar dia tebal 1 inci. Memang dia takkan tembus lah. Dia cakap macam tu lah. Tak apalah, itu ajaran masing-masing kan. Okay, ini yang kedua tau. Ini maknanya lanjutan dia. Saya dah ajar pasal setup dia kan. Tapi dalam setup tu pun saya dah ajar tentang kalau dia bila dah muncul setup, and then kita tunggu, tapi dia tak bagi jalan. Dia tak bagi jalan ni maknanya ada benda yang dia tak buat lah kat situ kan. Last step dia tak buat. Jadi kita faham market akan berenang. Okay, contoh kat sini kan, biasa bila kita menggunakan RSI ataupun indikator yang jenis macam ni, bila dia duduk kat atas, kita dalam kepala kita adalah nak sell. Sebab apa? Overbought OP tak kisah, overbought. Jadi kita akan target sell, tapi dia berenang-renang kan. Bila kita tengok pada chart kat atas, dia dah overbought, tapi dia berenang kat atas. Kan RSI ataupun STOXX berenang kat atas. Dan candle pun dia makin naik. Jadi kita dalam kepala kan, bila yang menggunakan indikator ni, dia memang akan faham lah. Dia akan tahu. Kadang-kadang dia betul turning point. Maknanya betul-betul dia jadi overbought je, terus dia tukar arahan, dia tukar trend. Kadang-kadang dia naik jauh pula tu, dia berenang kat atas tu kan. Jauh pula tu dia naik. Last sekali baru dia terjun, baru dia ikut. So bagi pengamal indikator, dia akan ada benda ni yang dalam kepala dia. Dan
dia akan selalu tertanya-tanya, macam bang, macam mana kita nak kenal? Macam mana kita nak kenal? Macam mana kita nak kenal, nak tahu yang dia berenang ke atas ke ataupun tak? Istilah berenang ni biasanya saya yang guna. Tak tahulah dekat luar pakai ke tak. Dulu lah 2014 dulu lah kot. Saya suka guna istilah stos berenang ke atas. Stos ni saya dah guna dari dulu, lama dah. Biasa dulu saya pakai dua stos. Sekarang saya pakai satu je lah. Dulu saya pakai stos hastik dengan stos hastik. Sekarang stos hastik dengan RSI. Jadi ini saya nak cerita lah. Bila kita dah jumpa satu point dia, maknanya dia dah kiss our thought dan tak berlaku apa yang kita nak. Apa yang kita perlu tunggu adalah yang pertama, sebenarnya yang pertama, dia ada pattern. Sebab tu saya letak gambar tu dulu. Lepas tu dalam group, dalam channel tu kan, channel tu saya letak gambar dulu. Perhatikan baik-baik, dia ada pattern. Lepas tu baru saya letak daripada awal, asas dia basic video 1, video 2, video 3, dan ini video yang keempat. Okey. Yang pertama adalah dia akan turun balik. Dia akan masuk balik dalam. Memang waktu ni kita akan nampak, dia dah start turun. Sebenarnya tak. Ini adalah last henjutan terakhir. Henjutan terakhir ni maksudnya bila dia turun dan dia cross kat sini. Bila dia cross, kita kena ingat ini dah ada ni. Ini dah ada. Lepas tu dia berenang. Lepas itu okey, dia cross. Masa dia turun, kita boleh je nak masuk sel. Tapi kita faham sel ini adalah retracement. Dan bila dia cross ini adalah henjutan terakhir untuk dia naik. Jadi dia nak naik kat sini. MT4 dia tak best sangat. Okey, dia nak naik dekat sini ni. Dia bukan kata dia nak buat trend, tapi dia nak buat henjutan terakhir. Nak naik. Lepas itu baru dia akan turun. Betul-betul dia akan turun. Maknanya turun atas sifat our soul tadilah. Turun atas sifat ini. Okey. Jadi bila kita katakan dia akan turun, okey. Yang pertama saya cerita, ini kira kita kata, dah nak dekat dah ni, dah boleh standby lah. Tapi bukanlah kata boleh standby tu kau akan tunggu dia sepanjang masa, tengok chart je, tak. Sebab dia akan makan masa berjam-jam. Sebab tu saya lebih suka cara yang kita menunggu. Kita boleh lepak tau. Kita menunggu berjam-jam. Kita boleh melepak-lepak. Relax lah. Kita tak ada, aku miss lah. Sekejap je tadi pergi makan, sekejap je miss. Saya tak suka benda-benda yang macam tu. Okay. Jadi kita perlu menunggu. Dia naik balik dan dia cross. Bila dia cross balik, itulah momen untuk kita katakan dia dah berakhir dah. Dia dah complete setup berenang ni. Dia dah complete. Dia dah betul lah dia dah nak tukar arah. Okey. Jadi saya tunjuk dekat sini. Sama je sebenarnya. Saya tunjuk. Kat sini dia buat oversold lah. Oversold. Kan? Tapi dia berenang lagi, tengok chart. Dia turun. Lepas tu dia buat first cross dekat sini selepas berenang. First cross dekat sini. Kan? Dia buat retracement tu kan. Dia naik balik, buat retracement. Lepas tu dia turun balik, dia buat henjutan terakhir. And then barulah dekat sini dia cross balik. Tengok pada chart bila dia cross balik. Kan, bila dia cross balik, memang kita tak dapat pucuk akar, shadow to shadow, tapi kita dapat trend. Kita dapat intraday. Ini yang saya suka dengan cara ni. Cara ni adalah kita trade intraday. Kita trade intraday ni, maknanya kalau hari ni setup UCAT dah settle, kita dah masuk UCAT, kita tak close hari ni, kita tak close esok, kita mungkin close lusa ataupun 3 hari lagi, 4 hari lagi. Along the way, yang ni tengah berjalan, tengah bagi kita profit, tengah berjalan. Esok kita cari pair lain, lusa kita cari pair lain. Jadi kita akan ada banyak pair yang kita tengah swing.
Kan hari ni swing, mungkin swing UCAT je. Besok kita akan tambah lagi EJ. Okay, UCAT dengan EJ swing. Lepas tu tambah lagi, jadi 3 pair dah kita swing. And then mungkin UCAT dah berakhir, kita buang balik satu, tambah pair lain. Dia jadi macam tu lah. Yang penting adalah kita swing. So intraday lah sebenarnya, intraday, bukan swing pun. Bahasa yang betul adalah intraday. Jadi cara ni kita tak adalah terkejar-kejar, kita tak adalah nak tak terkejar-kejar lah. Cuma kita akan menekan-nekan. Menekan-nekan ni maksudnya sebab dia akan ada retracement, dia akan ada repair. So masa dia naik, dia turun, kita pun tekan. Dia naik, dia turun, kan kita pun tekan. Dia naik, dia turun, kita pun tekan. Waktu dia repair tu waktu yang kita menekan, tambah layer. Okay, dia gerak, lepas tu dia turun balik, tambah layer. Dia naik lagi, tambah layer. Macam tu je lah. Jadi last kali bila dia dah berjalan, kita akan nampak, "Oi bang, power lah bang. Abang buy kat sini sekelompok, lepas tu buy kat sini sekelompok, lepas tu buy kat sini sekelompok." Kan nampak 3 point. Macam mana abang tahu nak buy kat sini? Sebab kita akan nampak yang dia buy tu pada satu tempat SND, satu tempat supply and demand. Macam mana abang tahu nak masuk kat sini, nak lari kat sini? Bukan kita tahu pun. Kau patah balik, aku tekan. Kau patah balik, aku tekan. Itu je. So nampak ini satu kaedah lagi lah yang saya bagi. Dia tak susah. Dia tak susah pada saya. Dia senang je pada saya. Senang je. Tapi pada korang, saya tak boleh kata senang pada korang. Mungkin ada orang cakap, "Oi, senang bang." Mungkin ada orang cakap, "Menarik bang, tapi payah nak kena study." Lepas tu pulang pada masing-masing. Itu je. Saya cuma bagi jalan je. Saya bagi jalan sebab saya faham ada orang dia tak boleh naked chart. Ada orang dia tak boleh indicator kan. Ada orang, dan kebanyakan orang dia tak boleh jadi grandfather. Dia tak boleh semua. Dia tak boleh, dia lah programmer, dia lah yang buat AI. Python saya tahu, saya boleh buat Python, saya boleh buat otak AI tu, PPO tu semua, ONIC, convert to ONIC, dan lain-lain. Banyak benda sebenarnya. Sekian, terima kasih. Bye bye.